Sakit belakang ni bukan perkara yang kecil. Ramai rasa macam biasalah sakit belakang. Tapi sebenarnya tu tanda badan kita perlukan perhatian. Selalunya sakit belakang ni dia boleh jadi kalau kita duduk lama dalam posisi yang tak betul, tekanan kerja yang boleh buat otot belakang jadi tegang, angkat barang tanpa teknik yang betul, kurang bergerak dan kurang regangan. Boleh jadi juga kalau berat badan meningkat, boleh menyebabkan sakit belakang. Dan ada juga punca yang lebih serius macam slip disc, saraf terhimpit, arthritis ataupun osteoporosis. Yang ni kita kena jumpa doktor kalau kita ada masalah sakit belakang berpanjangan supaya doktor boleh tahu punca sebenar masalah sakit belakang yang kita alami. Kita juga boleh ambil nutrisi yang cukup untuk menyokong kesihatan tulang belakang. Antara nutrisi penting yang bagus untuk kesihatan tulang belakang adalah kita boleh ambil kalsium, magnesium dan juga vitamin D. Kalsium ni dia bagus untuk kesihatan tulang, magnesium boleh bantu merilekskan otot dan juga vitamin D boleh membantu penyerapan kalsium tadi. Selain daripada tu kita boleh ambil omega 3 untuk mengurangkan keradangan. Protein yang cukup pun penting untuk kesihatan otot. Antioksidan dan polifenol penting untuk kesihatan tisu dan pembaikan sel. Kita perlu ambil nutrisi yang cukup untuk kesihatan tulang belakang untuk jangka masa panjang. Kalau berminat dengan suplemen yang boleh membantu kesihatan tulang belakang, boleh terus klik link dekat saya punya bio.